Malaysia bakal menyertai kejohanan KAFA Nations yang dijadualkan akan berlangsung pada 26 Ogos hingga 9 September nanti sebagai pasukan jemputan. Ini mungkin antara kejutan yang bakal berlaku seperti yang diperkatakan oleh jurulatih negara, Peter Klomovsky selepas mengalahkan Vietnam. Selain Malaysia, Oman juga dijemput menjadi pasukan jemputan bagi kejohanan itu kelak di mana keseluruhan 8 pasukan akan beraksi di Uzbekistan atau Kyrgyzstan. Ini adalah sebab mengapa Klomovsky menolak tawaran timnas Indonesia yang ingin mencuba kekuatan skuad Harimau Malaya September ini. Walaupun begitu, sehingga kini pihak FAM belum lagi membuat keputusan untuk menyertai kejohanan tersebut dan mungkin juga Pesta Bola Merdeka akan diadakan September ini. Menurut wartawan Sukan Asia Tengah, Thomas Bullock, penyertaan Harimau Malaya itu melengkapkan 8 pasukan bertanding iaitu Oman, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan dan pasukan kedua terbaik Asia di ranking ke-18 dunia, Iran. Selain Iran, Uzbekistan juga berada di ranking ke-7 terbaik Asia dan ke-58 terbaik dunia. Penyertaan dalam kejohanan itu pasti akan membantu melonjakkan kedudukan ranking skuad negara yang dijangka menduduki tangga ke-126 dunia menjelang Kemas Kini terbaru bulan depan.